清明节不仅仅是一个为祖先祈祷的仪式，背后蕴含着深厚的宗教意义。每年的这个宗教纪念活动也为墓地或坟墓的清洁工带来了特殊的财富和祝福。清明节是华人市区祭扫祖先墓地的传统，这一节日为墓地清洁工带来了特别的机遇。许多家庭在这一时刻前往墓地清理和维护祖先的墓碑，但也有不少人选择雇用专业的清洁工来减轻这项工作。清洁工表示，在清明节前夕，他们会分工合作，进行各种任务，包括提水、粉刷褪色的墓碑、拔草以及清理墓地左边的杂物，以确保墓地整洁。清洁服务的费用从5万1米顿起，具体收费也可能根据家庭的自愿基于而有所不同。然而，清洁工常常面临的挑战之一是天气，特别是下雨。1 juta 2 juta untuk sekali ngebas bae kan. Nah, cuma kalau kita untuk ngecat pribadi itu lain, beda. Biasanya untuk cat pribadi itu berapa? Yalah paling isi ke kuburan ada 200. Ya kalau ada 10 berarti 2 juta kan. Itu tidak matok harga berarti? Ya. Tergantung yang ngasih berarti? Ya. Kendala Pak selama kita bersih ke jelang cengbeng ini? Itu tadi kalau kita pas wayanya ngecat musim hujan, nah itu yang buat susah. Nggak tentu. Makanya kan aku bilang sukarela wong yang ngasih kan. Nah kadang-kadang lemak ngatengahnya kan kami bagi kerja di sini kan kami biasa kerja bangunan. Ya kalau ke bangunan 150, nah di sini paling-paling 200 satu hari kotor. Tergantung orang yang ngasih. Iya itu untuk nebas, pengecetan, pembersihan lah pokoknya per orang kan. Tiap liwaya lain-lain wong. Itu liwayanya di posko 1. Nah itu baik, cuma kalau pendapatan ya tidak menentu lah pokoknya yang ngenjuknya. Ada yang ngenjuk kecil, ada yang ngenjuk besar kan. Ya kita asal nerima bae lah. Tidak pacak anakan masalahnya kan. 对清洁工来说，这一时刻不仅带来了更多的收入，还给予了他们独特的满足感，因为他们能够帮助家庭维护已故亲人的安心之地，确保这些地方的整洁和庄重。Lutfi Baltivi